Antara sebab mengapa duit Keruli SP yang dikumpul berpuluh-puluh tahun tapi boleh habis dalam masa beberapa tahun sahaja disebabkan yang pertama, renovate rumah, kemudian belanja kenduri anak besar-besaran, kos perubatan yang tinggi, nasaikan hutang ataupun terlibat dalam pelaburan yang tidak sah ataupun penipuan. Fakta yang lebih membimbangkan adalah seramai 6.3 juta ahli Keruli SP yang bawah daripada 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dalam akaun mereka. Ini menunjukkan kesedaran tentang persaraan masih lagi rendah dalam kalangan masyarakat kita. Sepatutnya, waktu persaraan adalah masa untuk kita dapatkan kebebasan masa dan juga kebebasan kewangan yang mana kita tak bekerja tapi kita masih lagi mempunyai sumber pendapatan. Tapi realitinya disebabkan kurang berhati-hati dalam pengurusan kewangan di usia muda menyebabkan ramai yang kekal miskin di usia tua. Saya teringat kata-kata mentor saya, miskin ketika muda adalah pengalaman hidup tapi miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Kaedah yang terbaik untuk anda elak perkara ini berlaku adalah mulakan simpanan di usia anda muda. Yang kedua adalah melindungi duit tersebut daripada cepat habis. Antaranya adalah membekukan sebahagian daripada simpanan tersebut ke dalam bentuk simpanan emas. Alhamdulillah, ramai yang berjaya bukan kerana semata-mata emas ini memberikan keuntungan, tapi mereka sendiri faham fungsi emas tersebut untuk bantu anda dalam jangka masa panjang. Moga perkongsian ini bermanfaat untuk saya sendiri dan juga semua yang mendengar dan pesara-pesara di luar sana. Untuk mulakan simpanan emas hari ini, anda boleh rujuk pin video saya tunjukkan langkah mudah untuk anda bermula ataupun boleh terus hubungi saya untuk saya guide anda sebaiknya. Lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan, boleh follow saya rapat-rapat.